Cik Puan, sarapan dah siap dah. Saya tak makan. Sayang, saya nak balik rumah Papa. Ada benda penting saya nak ambil. Mari saya hantar. Tak payahlah. Saya bukannya budak kecil. Kalau macam tu, hati-hati tau. Ada apa-apa, telefon saya. Puanku. Bye-bye. Amboi. Ingatkan dah seronok sangat hidup baru. Sampai lupa keluarga sendiri. Cik Adik Ling. Cik Adik? Rumah ni ada peraturan dia. Sebelum kamu balik ke sini, Yoye dah jadi anak sulung untuk 17 tahun. Jadi dalam rumah ni, kamu cuma boleh jadi anak kedua je. Alah, gelaran je pun. Kakak, jangan terasa tau. Mak dengan anak sama je perangai. Seorang suka berebut nak jadi paling sulung. Seorang lagi perampas laki orang. Atuk. Tuan, Cik Siyin dah sampai. Kamu mesti Siyin. Aunty ni mak Yoye. Lepas ni kita satu keluarga. Panggil je Aunty Rong. Atau macam Yoye, panggil mak pun boleh.